Bayangkan jika sebuah gunung yang kelihatan sunyi sebenarnya menyimpan rahsia yang telah wujud sejak ratusan tahun dahulu. Gunung ini bukan sekadar tempat untuk didaki, tetapi sebuah lokasi yang pernah dikaitkan dengan emas, legenda dan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Nama Ophir bukanlah nama biasa. Dalam sejarah lama dunia, Ophir sering dikaitkan dengan sebuah tempat yang sangat kaya dengan emas. Catatan lama menyebut, emas dari Ophir digunakan oleh kerajaan besar zaman dahulu. Namun persoalannya, di manakah sebenarnya Ophir? Ada teori yang mengatakan, lokasi tersebut mungkin berada di Nusantara dan salah satu tempat yang sering dikaitkan adalah Gunung Ledang. Gunung Ledang dari jauh kelihatan seperti gunung biasa, hijau, tenang dan menjadi destinasi pendaki dari pelbagai tempat. Namun, apabila semakin menghampiri kawasan ini, suasana mula berubah. Hutan menjadi lebih tebal, cahaya matahari semakin sukar menembusi dedaun, dan udara terasa lebih lembap dan lebih berat. Pendaki yang pernah ke sini sering berkongsi pengalaman yang hampir sama. Kabus yang datang secara tiba-tiba. Bukan kabus biasa, tetapi kabus yang muncul tanpa arah dan menutupi pandangan dalam sekelip mata. Suasana pula menjadi sunyi, terlalu sunyi, seolah-olah bunyi hutan tiba-tiba hilang begitu sahaja. Tiada bunyi burung, tiada bunyi serangga. Hanya kesunyian yang sukar dijelaskan. Dan dalam kesunyian itu, muncul satu perasaan yang tidak dapat diterangkan. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Seolah-olah ada sesuatu di sebalik hutan itu yang sedang memerhati setiap langkah. Bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan siapa yang datang dan sejauh mana mereka boleh pergi. Seolah-olah Gunung Ledang bukan sekadar sebuah gunung, tetapi sebuah kawasan yang dijaga oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Sejak dahulu, Gunung Ophir sering dikaitkan dengan sesuatu yang sangat berharga, emas. Nama Ophir sendiri telah disebut dalam pelbagai catatan lama dunia sebagai sebuah lokasi yang kaya dengan emas yang luar biasa. Dalam sejarah, emas dari Ophir dikatakan digunakan oleh kerajaan besar zaman dahulu. Namun sehingga hari ini, lokasi sebenar Ophir masih menjadi misteri. Ada teori yang mengatakan tempat itu mungkin berada jauh dari dunia barat, dan ada juga yang percaya ia mungkin berada di Nusantara. Gunung Ledang adalah antara lokasi yang sering disebut dalam teori ini. Ada cerita lama yang mengatakan emas pernah ditemui di kawasan gunung ini. Namun, tiada bukti kukuh yang benar-benar dapat mengesahkannya. Tiada rekod yang jelas, tiada penemuan yang boleh dibuktikan secara rasmi. Seolah-olah sesuatu tentang emas ini tidak pernah mahu ditemui sepenuhnya. Adakah emas itu telah diambil sejak dahulu? Atau ia masih tersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui oleh manusia biasa? Atau mungkin ia tidak hilang tetapi disimpan dan dilindungi oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat. Legenda Puteri Gunung Ledang adalah antara kisah paling terkenal di Nusantara. Kisah ini telah diceritakan dari satu generasi ke generasi yang lain, sehingga ia menjadi sebahagian daripada warisan cerita orang Melayu. Namun, di sebalik kisah yang sering kita dengar, ada sesuatu yang jarang dipersoalkan. Adakah puteri ini benar-benar hanya sekadar legenda, atau ia adalah bayangan kepada sesuatu yang pernah wujud dan mungkin masih wujud sehingga hari ini? Puteri Gunung Ledang sering digambarkan sebagai seorang wanita yang luar biasa, cantik, tenang dan tidak dapat didekati oleh sesiapa dengan mudah. Namun, kehadirannya bukan sekadar sebagai seorang puteri. Ada yang percaya puteri ini adalah penjaga kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin khazanah alam yang tidak pernah ditemui, mungkin laluan rahsia yang tersembunyi di dalam gunung, atau sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasai. Dalam kepercayaan lama orang Melayu,
Alam ini bukan hanya terdiri daripada apa yang kita nampak. Ada dunia lain yang wujud selari dengan dunia manusia, dan ada tempat-tempat tertentu yang menjadi pertemuan antara kedua-duanya. Gunung Ledang mungkin adalah salah satu daripadanya. Dan puteri itu bukan sekadar cerita, tetapi simbol kepada sesuatu yang menjaga dan menentukan siapa yang layak untuk didekati rahsia tersebut. Ada laporan daripada pendaki yang mengatakan mereka menemui sesuatu yang sukar untuk dijelaskan. Laluan yang tidak pernah wujud sebelum ini. Pada awalnya, ia kelihatan seperti laluan biasa. Jejak tanah yang jelas, arah yang seolah-olah membawa mereka lebih dalam ke dalam hutan. Namun selepas beberapa ketika, laluan itu berubah. Ada yang mengatakan, laluan tersebut tiba-tiba hilang begitu sahaja, seolah-olah ditelan oleh hutan. Ada juga yang mendakwa mereka berjalan di laluan yang sama tetapi berakhir di tempat yang berbeza. Kompas tidak menunjukkan arah yang tepat dan deria seolah-olah tidak lagi boleh dipercayai. Lebih aneh, ada yang merasakan seolah-olah mereka sedang dipandu atau mungkin dihalang. Seolah-olah Gunung Ledang bukan sekadar sebuah lokasi, tetapi sebuah tempat yang memilih siapa yang boleh melangkah lebih jauh dan siapa yang harus berpatah balik. Sehingga hari ini, Gunung Ledang masih menyimpan misteri yang belum terjawab. Gunung ini bukan sekadar hutan, bukan sekadar laluan pendakian, tetapi sebuah tempat yang seolah-olah hidup dan mempunyai rahsianya sendiri. Ada yang datang dengan niat untuk mencari jawapan, untuk membuktikan bahawa semua ini hanyalah cerita lama. Namun, apabila mereka pulang, yang dibawa bukanlah jawapan, tetapi lebih banyak persoalan. Ada yang mengatakan mereka terdengar sesuatu memanggil dari dalam hutan. Ada yang melihat cahaya yang muncul dan hilang tanpa arah. Dan ada juga yang merasakan seolah-olah mereka tidak bersendirian sepanjang perjalanan itu. Lebih misteri lagi, ada yang tidak mahu kembali semula ke gunung ini, bukan kerana penat, tetapi kerana sesuatu yang mereka alami tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dilupakan. Seolah-olah Gunung Ledang tidak sekadar menyimpan rahsia, tetapi memilih siapa yang boleh melihatnya. Gunung Ophir mungkin hanyalah sebuah gunung, atau mungkin ia adalah salah satu rahsia terbesar Nusantara yang masih belum terbongkar. Dan persoalannya, adakah kita benar-benar bersedia untuk mengetahui kebenarannya? Rahsia yang lebih besar bakal terbongkar.